Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Kali pertama saya mengenali Hamka adalah melalui beberapa buah buku beliau yang dibeli oleh almarhum ayah saya semasa sekolah dahulu. Di antaranya ialah Tafsir Al-Azhar dan juga Falsafah Hidup. Jadi ayah saya mempunyai beberapa buah buku dalam keterbatasan keuangan dia. Jadi setiap buku yang dia beli tu ada sesuatu yang dia cari. Dan oleh kerana ayah saya sendiri meninggal awal, jadi saya cuba mengenali ayah saya itu melalui buku-buku yang dia beli dan dia baca. Dan di antara buku yang ada di rumah kami ialah karya-karya Hamka. Apabila saya membaca serba sedikit karya beliau, terutamanya buku Falsafah Hidup lah, saya merasakan bahawa Hamka ini adalah seorang yang memberikan keadilan kepada semua sudut yang menjadi titik permasalahan umat Islam. Maknanya perbezaan pendapat, kekerasan pada menyokong dan menentang satu kumpulan versus satu kumpulan. Tetapi bila kita baca karya Hamka tu, rasanya seperti kita dapat memposisikan dengan baik bagi seseorang yang benar-benar ikhlas untuk menjadi seorang Muslim, seorang hamba Allah. Memahami karya Hamka tu membolehkan kita berasa damai untuk berada di satu tempat dan mengambil sisi baik daripada pelbagai aliran yang wujud. Jadi kerana itulah saya merasakan bahawa mungkin bagi sesetengah orang Hamka adalah seorang sastrawan, beliau adalah seorang sosiologis, beliau adalah seorang sejarawan, aktivis masyarakat. Tetapi bagi saya Hamka adalah seorang model yang unik untuk seorang Muslim contemporary pada zaman moden. Itu yang bagi saya dia mempersembahkan satu bentuk praktikal tentang seorang Muslim yang praktikal dalam kehidupan pada masa ini. Itulah titik menarik yang ada pada Hamka yang saya rasa ia wajar untuk mendapat perhatian mendalam dan dikaji oleh umat Islam. Wallahu a'lam.